Oh banyak lauk. So where you guys going back to Myanmar? Stay here, right? You guys overstay here, right? Who's Hey you? Hey. 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 Okay, sekarang ni kita buat peninjauan. Kita sekarang tinjau dekat situasi dekat CIQ. Jadi kita perasan banyak Myanmar yang kaum-kaum Chin yang muka putih-putih ni. Jadi macam mana sekarang yang persoalan dia, Jabatan Immigration, kau tak ada buat background check ke masa korang masuk? Yang untung Singapura border diorang keras. Diorang masuk enjoy sana 2-3 hari, lepas tu diorang akan overstay kat tempat kita. Jadi macam mana situasi tu? Kita kalau nak pergi Amerika, nak pergi US lah katakan, macam-macam diorang minta, interview itu, interview ini. Kau tak ada kerja tetap, takkan dapatnya. Kau nak pergi Australia, dia tengok bank account kau berapa ribu ada dalam tu, takkan dapat lepas. Ini kau tiba-tiba je bagi lepas tu, dokumen cukup apa semua, motif datang tu untuk apa? Kau tak nampak ke diorang ni memang makin ramai? Kita yang orang awam ni, hari-hari pergi kerja naik motor pun boleh perasan warga asing ni makin ramai dekat sekitar-sekitar ni. Sekarang ni orang awam nak penjelasan. Jabatan Immigration, majlis, polis semua macam mana sekarang ni. Puak-puak ni dah makin ramai dalam negara. Apa-apa pun akhir kata hidup Kak Rokiah. Hidup Kak Rokiah.